dekat padang mahsyar nanti, paling minimum berdiri kat padang mahsyar 50,000 tahun. Minimum. Barulah orang pertama akan dipanggil untuk dihisap oleh Allah. Dan definitely bukan kita. Paling awal adalah para Nabi dan Rasul dulu. Tuan-tuan, lepas 50,000 tahun, baru panggil orang pertama tau. Tuan-tuan, kita turn berapa? Bila pula nak panggil kita ni? Dan tunggu di padang mahsyar, bukan macam duduk kat auditorium ni. Duduk, berdiri di kat padang mahsyar, sehingga kan ada yang, tuan-tuan, orang yang dibangkitkan pada mahsyar ni berbeza-beza keadaan dan nasib dia. Ada yang berjalan guna muka, ada yang jalan sengit, ada yang berbogel, ada yang dalam keadaan wajahnya seperti haiwan, dan dia berdiri, matahari tegak atas kepala, ada yang tenggelam dalam peluh sendiri, dan memang semua sempit dan terseksa sampai kan. Ada di kalangan pada penduduk mahsyar ni, dia kata apa? Ya Allah, campakkan kami terus dalam neraka, Ya Allah, kami dah tak tahan dah. Punya seksa dekat padang mahsyar. Tuan-tuan, tak payahlah sebut merangkak jumpa aku kat padang mahsyar. Sebab ini perkataan orang sombong. Kenapa orang sombong? Merangkaklah kau jumpa aku kat padang mahsyar, macam kau ni pasti sangat je dia je yang merangkak. Kalau kau pun merangkak, bila pula nak jumpa? Satu kerja pula. Ni orang sombongnya ni, sebab dia rasa dia akan menjadi 7 golongan yang dapat naungan arasy dekat padang mahsyar. Oh, sombongnya. Jangan sombong sangat. Ni saya lah jangan sombong sangat. Oh, jumpa pengerangkak padang mahsyar lah, macamlah kita ni dah terjamin tempat. Itu pertama. Tuan-tuan, nak tunggu kat padang mahsyar tu pun dah lama. Tuan-tuan tahu tak, perjalanan kita ni nak sampai kat syurga ada 11 checkpoint. Setiap checkpoint tu beribu tahun. Saya pendekkan cerita lah tuan-tuan. Selepas titian sirat yang mengambil masa ribuan, puluhan, ratusan ribu tahun nak selesai. Sebab ni bukan tempat kita. Kita ni duduk sekejap je tuan-tuan. 60 tahun je tuan-tuan duduk sini. Lama lagi dekat sana. Tuan-tuan, nanti dah habis dah titian sirat, boleh masuk syurga ke? Belum lagi. Ada checkpoint terakhir. Checkpoint ke-11. Namanya Qantarah. Apa tu Qantarah? Qantarah tu adalah laluan terakhir untuk satu orang tu masuk syurga. Di situlah nanti akan dia selesaikan urusan dia yang belum selesai dekat dunia di situ. Contohlah tuan-tuan, ada ni, ustaz-ustaz ceritalah. Bayangkan Izhar nak masuk kat syurga, malaikat tak kasih masuk. Kenapa tak bagi masuk? Malaikat, ni dah syurga dah. Berapa lama saya kena tunggu? Daripada padang mahsyar lagi dengan macam-macam lah. Kenapa tak boleh masuk? Izhar, ingat tak kat dunia dulu kau ada sebut kat 7 orang tu, merangkaklah kau jumpa aku kat padang mahsyar. Ingat 7 orang tu tengah merangkak lagi. Tuan-tuan kena pula jenis dosa banyak tuan-tuan. Berapa lama pula aku nak kena tunggu? Tuan-tuan, ni bukan cerita dongeng tuan-tuan. Ini yang akan berlaku nanti ke depan, yang ustaz cerita ni. Tuan-tuan, sekarang ni macam mana apa saya kena buat sekarang? Ni syurga kat depan mata dah ni. Apa saya kena buat? Saya kena tunggu tuan-tuan. Tunggu bukan seorang. Berapa orang? 7. Makan masa lah tuan-tuan. Dah kena tunggu. Tuan-tuan, kenapa tak boleh masuk syurga lagi? Sebab syurga tak boleh bawa masuk 3 perkara. Masuk syurga tak boleh bawa 3 perkara. Pertama, tuan-tuan catat pertama, tak boleh bawa handphone. Ada yang tulis ke? Tak sampai. Pertama tuan-tuan, masuk syurga tak boleh bawa masuk sombong. Ingat saya sebut tadi tu. Ahli syurga semuanya tak ada sombong. Sebab tu iblis dihalau daripada syurga sebab ada sombong. Sebab tu semua ibadah yang kita buat ni untuk buang apa? Untuk buang sombong. Baru layak masuk syurga. Itu pertama. Kena buang sombong siap-siap baru boleh masuk syurga. Kedua, masuk syurga tak boleh bawa masuk dosa. Sebab tu ada orang, dia beriman pada Allah, tapi ada dosa lagi yang tersisa. Apa dia kena buat? Dia perlu dibakar dulu dalam neraka untuk cuci dosa-dosa dia. Tapi kalau Allah sayang lebih, Allah buat apa? Allah akan cuci kita dekat dunia. Bukankah ujian akan menyucikan hati dan juga dosa-dosa kita? Sebab tu tuan-tuan, jangan marah kalau Allah uji kita. Sebab Allah sayang. Betul lah ustaz-ustaz katakan, Allah uji sebab Allah sayang kan? Sebab Allah nak cuci kita kat sini. Tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan nak cuci kat sini ke, nak cuci kat sana ke, nak cuci kat genting? Tuan-tuan nak pilih nak cuci mana ni?
Sekarang online pun boleh cuci kan. Tuan-tuan, kalau Allah pilih kita cuci kat sini, ni Allah sayang lebih. Sebab kalau kena cuci kat sana tuan-tuan, dahsyatnya bukan sikit tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, janganlah kita ni sampai terkeluar ayat, Ya Allah, kenapa aku yang diuji Ya Allah? Kenapa bukan jiran aku Ya Allah? Dia dah tak semayang, saya ni pergi masjid Ya Allah. Tuan-tuan, jangan cakap why me Ya Allah, why me Ya Allah. Allah boleh jawab balik, why not? Kau kan banyak dosa dan aku sayang kau, mintalah ampun. Lalulah ujian ini dengan kesabaran. Akan gugurlah dosa kau supaya kau akan masuk nanti dalam syurga tanpa perlu singgah ke neraka. Ingat tak?